nak menjadi pendebat yang baik, pendebat seperti Putra, boleh belajar dengan Putra macam mana kita nak kongsikan. Berapa ruginya kita pada hari ini? Bila nak pergi klinik hari ini yang berhormat Esko, kita perlu membayar RM110. Ketika Kerajaan Barisan Nasional, siapa tak tahu tentang klinik satu Malaysia? Berapa ruginya kita pada hari ini? Bila nak pergi klinik hari ini yang berhormat Esko, kita perlu membayar RM110, RM150. Tapi dulu Kerajaan Barisan Nasional pergi ke klinik hanya dengan RM1. Jadi ini perlu kita ceritakan kembali. Jadi itu pandangan saya. Sebab apa kalau saya cerita apa yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi bersama dengan rakan-rakan Esko telah terbukti. Jadi kita sebagai pengerusi-pengerusi setempat perlu menceritakan kembali. Ini yang perlu yang kita ketengahkan. So kalau rasa nak menjadi pendebat yang baik, pendebat seperti Putra, boleh belajar dengan Putra macam mana kita nak kongsikan perkongsian yang baik kepada rakan-rakan di bawah.